Tak betul cara, saudara. Percayalah. Kelepas ini, kalau pekerjaan madani, bawa rang undang-undang RUU 355, sesilap dia pun tak sokong. Dia akan carilah kelemahan, dia akan carilah benda-benda yang patut dia akan bantah. Kan? Walaupun RUU 355 tu datangnya daripada mulut Lebay Hadi, Lebay Kelarah tu. Kan? Idea RUU 355 ni bawa Lebay Hadi. Bila jadi kajian dia tak nak buat. Kera, banyak kera. Baru kerja-kerja kerajaan, kera banyak ganggu, gigit telur kita. Gigit telur kita, payahlah kita buat kerajaan. Payahlah nak buat undang-undang ni. Kera banyak. Yang boleh kita buat, sakar duit je lah. Walaupun kera banyak, sempat kita simpan duit. Jongkong belaka. Banyaklah kita simpang. Kan? Walaupun RUU 355 tu, idea Haji Hadi, tapi kalau kajian madani ni buat, percayalah saudara, mereka takkan sokong. Terima kasih. Bulan puasa jangan hantar. Pizza. Aduh, hantar pizza pula kan. Terima kasih banyak. Siapa tu? Mutabak. Ida. Terima kasih Ida. Mutabak pula. Buka puasa mutabak pada petang ni. Kan? Dapat mutabak tu lupa dah apa cakap tadi. Kalau saudara baca tujuan pindaan ni pun dah cukup untuk menunjukkan bahawa sepatutnya dia disokong. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2025 berkaitan Akta Perkhidmatan Parlimen. Apa tujuan dia? Autonomi, memberi autonomi, kuasa penuh, autonomi dalam parlimen, dalam mengendalikan keuangan. Dari segi keuangan, naik gaji ke allowance apa, dia tentukan, bukan JPA tentukan. Kewangan parlimen tentukan. Pentadbiran, menentukan beberapa orang nak perlukan jawatan, penugasan, pegawai keselamatan, peraturan shift bekerja, parlimen tentukan. Dan dipisahkan daripada pemerintahan awam. Mana apa saja arahan pemerintahan awam, bolok syuruk, terima kasih. Apa saja arahan pemerintahan awam tidak ada kaitan dengan parlimen. Parlimen ada pentadbiran sendiri. Dan kuasa badan eksekutif, maknanya tidak ada takluk kepada arahan-arahan daripada kabinet. Perdana Menteri dan kabinet. Sepatutnya benda ni sokong. Benda ni yang kamu laung-laungkan, yang kamu nak sangat reform parlimen tu. Bila kita buat, kamu tak nak sokong. Sebab apa? Kamu tak nampak nama, kamu tak mahu melihat Anwar itu dilihat sebagai mendapat sokongan banyak. Walaupun benda tu baik. Kamu dan nawaitu kamu, bila Anwar nak buat jahat, kalau boleh benda tu gagal. Bila benda tu gagal, kamu nampak kamu seolah kamu boleh jadi kerajaan. Itu je. Kan? Politik kamu, kepentingan politik kamu, kamu tak fikir pun kepentingan rakyat. Kamu fikir kepala otak kamu fikir perut kamu aja. Kamu tak fikir undang-undang ini boleh membantu rakyat. Boleh mengangkat martabat parlimen, kamu tak fikir. Kamu nak fikir mengangkat perut-perut kamu yang boroi tu, kalau boleh kamu jadi kerajaan lagi. Itu je. Saya nak beritahu. Kan? Kamu tak cerita pun apa kelemahan dari segi undang tu. Dalam perbahasan tu kamu tak cerita pun apa kelemahan dia, apa idea. Kita bahas, bukan tak bahas pun. Diberikan masa untuk bahas. Kamu tak kata apa kelemahan dia. Kamu tak tambah pun idea apa-apa. Tak tahu, tak nak sokong je. Tapi akhirnya saudara, yang benar tetap benar. Kebenaran mengatasi kebatilan. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Tak payah berlindung bawah serban lah. Tak payah berlindung bawah jubah lah. Kan? Allah nak tolong makhluk dia. Allah nak tolong bukan pandang pada jubah kamu. Bukan pandang pada serban kamu. Bukan pandang pada janggut kamu. Tapi Allah akan lihat pada hati. Siapa saja yang buat kerja, nawaitu dia betul kerana Allah Ta'ala ikhlas, insya-Allah Allah tolong. Tapi kalau dahi hitam, janggut panjang, tapi hati dalam ni busuk, hati pun hitam seperti mana dahi dia hitam, sama ya. Dahi hitam, hati pun hitam, insya-Allah Allah tak akan bantu. Allah akan hina di dunia lagi. Itu yang berlaku pada Razman. Kan? Kalah saman, minta maaf, melutut dengan Anwar, dan sekali hilang Putrajaya. Jawatan Putrajaya. Dunia, baru dunia, saudara. Allah dah aibkan. Mahathir. Di dunia je Allah aibkan. Hilang deposit bertanding kat Langkawi. Dekat dunia je Allah dah aibkan. Den Cirit. Ni. Ma'en Jongkong. Di dunia dah sekarang Allah aibkan. Tapi orang yang kau siang malam duk fitnah, siang malam buat kazaf, siang malam kau dah buruk ke Anwar Ibrahim tu, semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi Allah angkat darjat dia. Semakin mudah urusan pekerjaan dia. Undang-undang yang besar seperti ini,
yang melibatkan pindaan perlembagaan, dia boleh buat dalam tempoh 2 tahun. 2 tahun dia boleh buat dengan kelulusan 2/3 di parlimen. Dalam keadaan bukan parti dia saja memerintah. Dalam keadaan kerajaan perpaduan, berbagai-bagai parti. Tak mudah saudara nak dapat 2/3 sokongan. Tapi bagi Anwar, Allah permudahkan. Kenapa? Kerana doa kita semua. Bukan kerana kekuatan dia. Bukan kerana aura dia sahaja. Tetapi kerana doa kita semua kepada Allah setiap hari. Yang saya seru saudara untuk berdoakan supaya Allah memberikan kekuatan, taufik dan hidayah kepada Anwar Ibrahim. Kenapa? Kerana dia nak angkat martabat negara kita, dia nak angkat martabat Islam. Sebab itu kita berdoa untuk dia. Bukan kerana dia Perdana Menteri. Bukan kerana dia tokoh reformasi, tak. Kita sokong reformasi pun kerana ini. Bukan kita sokong reformasi nak jadi Perdana Menteri. Kalau kita dulu sokong reformasi kerana nak dia jadi Perdana Menteri, sekarang ni saya tak perlu bercakap. Habis dah tamat lah. Kan dia dah jadi Perdana Menteri. Apa kita nak cerita lagi? Kalau itu tujuan kita dulu nak angkat dia. Tapi kita angkat dia dulu bukan kerana itu saja. Kita angkat dia untuk jadi, melakukan reformasi islah. Yang selalu disebut islah mastata'. Islah melakukan perubahan. Sedaya upaya, kita nak bantu dia sampai dia berjaya lakukan perubahan itu. Bukan sekadar slogan, macam PAS. Sekadar takbir, dalam takbir. Dekat luar takbir. Masuk dalam parlimen takbir mata. Mengundi pun tidak, sokong pun tidak, apa tidak. Kan? Dekat luar takbir. Masuk dalam parlimen takbir macam mata beruk jinak. Tu apa yang ada? Nak jadi kerajaan macam mana macam tu? Kan? Yang betul tak nak sokong, yang tak betul lagi lah. Yang betul pun tak nak sokong. Kebaikan yang dibawa oleh Anwar Ibrahim untuk mereform dalam parlimen itu, untuk beri kuasa khusus kepada parlimen, bukan waktu Anwar memerintah saja. Seperti mana Azraina sebut, kalau kita lulus undang-undang ini bukan untuk kami saja. Besok berlaku perubahan pada kerajaan, kamu pun dapat menikmati undang-undang yang sama. Selagi kamu tidak pindah. Apa masalahnya kamu tak nak sokong? Tak nak sokong, kecuali yang ponteng, yang datang pula berkecuali. Kan? Rakyat bayar 57 orang ahli parlimen ni. Rakyat bayar gaji mereka. Untuk mereka buat keputusan dalam parlimen. Tetapi mereka datang ke parlimen, main telur. Garu-garu telur je. Orang sibuk mengundi ni. Kan? Speaker kata, okey, loceng bunyi. Okey, sekarang ni, okey, undian, buka balik. Setiap blok tu ada wakil-wakil yang kutip undi kan. Setiap blok. Semua buat kertas untuk nak kutip undi. Yang 57 orang duduk tak kursi dia, garu telur, gentai-gentai telur. Kan? Kuat-kuat hidung, kocok telur kuat hidung. Itulah kerja dia. Berapa puasa? Gentai telur kuat hidung. Kan? Bayar gaji dia. Lepas tu keluar parlimen sekejap lagi, ceramah takbir. Dia dah paling kuat takbir kat luar. Tapi dalam parlimen takbir macam mata beruk jinak. Sembang. Sebab tu saya tak boleh dengan lebat saudara. Kan? Saya tak boleh. Cakap sembang kat luar. Isu Nabil tu pun nak tunggang. Isu munajat Sultan Pahang pun kau nak tunggang. Apa lagi kau tak tunggang? Ugut Anwar Ibrahim nak berdemo pula isu ni. Ura tu. Buatlah tengok. Anwar bagi tahu. Dan ni seronok ni. Anwar cakap apa? Kali ni kalau mereka nak berhimpun, nak menghalang kerajaan, nak buat memperkenalkan undang-undang rumah-rumah perumahan ni, Anwar kata saya sendiri akan turun. Biarlah orang kata saya Perdana Menteri tak sepatutnya pimpin demo, tapi saya akan turun. Sebab apa? Saya akan nak bela. Dan dia kata dia nak bela orang Melayu yang miskin yang duduk di bandar. Anwar kata. Saya seronok dengar saudara, dah lama dah tak demonstrasi ni. Kan? Dah lama dah tak turun demonstrasi. Kalau Anwar pimpin saudara, kan? Kali pertama nak tengok Perdana Menteri memimpin demonstrasi. Kerana nak pertahankan hak orang Melayu di bandar-bandar untuk menikmati pembangunan. Pembangkang pula nak tengok orang Melayu merempat. Duduk rumah pangsa yang husang. Dalam parlimen, saya dengar dengan komen cakap apa? Bila wakil benda-benda lebay bangun dalam parlimen mempertikaikan undang-undang ni. Undang-undang ni. Apa kata dengan komen? Saya minta, saya cabar, saya akan bawa bas, dia kata. Saya minta YB naik bas, saya akan bawa saudara YB pergi ke satu flat dan YB tengok sendiri betapa usang dan buruknya flat itu.
Berapa usang dan buruknya flat itu. Yang dihuni oleh orang Melayu, berbagai kaum duduk kat flat tu, tak boleh nak baiki. Ada satu flat tu Razak, dia kata 99 penghuni bersetuju, seorang je tak bersetuju nak bangunkan, tak boleh buat. Sebab undang-undang tak boleh pindah. Kerajaan tak boleh buat apa-apa. Wahas 99 orang dah bersetuju, seorang je tak bersetuju, tak boleh nak buat. Maka usang. Itu dengan komen kata, bukan flat ni ada majoriti penghuni di China, tidak. Walaupun dia menteri daripada DAP. Jangan main orang Melayu. Golongan kita yang susah, anak-anak kita mungkin yang bekerja di Kuala Lumpur. Anak pakcik-pakcik ni, yang duduk dengan view ni, yang kat YouTube ni. Bukan anak pakcik yang duduk KL tu, duduk berflat tu. Yang tak mampu nak beli rumah lagi. Cari rumah murah, flat-flat. Yang ini yang kita nak bangunkan. Bukan orang Cina punya, bukan milik orang Cina. Tapi pemangkang datang, dia kata apa? Anwar buat undang-undang, macam zaman Israel. Buat undang-undang secara halus nak mengusir umat Islam. Dari macam mana orang Israel mengusir umat Islam di Palestin. Bayangkanlah sampai bagi tahap itu mereka nak gambarkan Anwar tu jahat. Nak usir orang Melayu daripada Kuala Lumpur. Dan kita akan berdemonstrasi untuk membantah, dia kata. Itu Anwar jawab. Kalau kamu berdemonstrasi, saya sendiri akan turun untuk membela orang Melayu, penghuni-penghuni flat. Dan kita saudara, saya seru juga saudara sama-sama untuk turun nanti. Kita nak tunjukkan di pemangkang, kamu nak jadi penghalang kepada kemajuan orang Melayu di bandar, kami akan jadi pembela kepada mereka. Kerana di bandar itulah adik-adik kita duduk dengan keluarga dia. Cucu cicit kita ke, adik-beradik kita ke, yang berada di Kuala Lumpur, yang tak mampu nak beli rumah sendiri, yang mampu hanya duduk buat flat. Nak bangunkan pun tak boleh. Kamu dah halang. Sebenarnya kamu dengki, kalau benda ini berjaya, akan dilihat bahawa Anwar berjaya mengangkat martabat penghuni-penghuni orang Melayu yang miskin di bandar. Kamu tak nak tengok itu sebenarnya. Sebab tu kamu halang. Apa sahaja kebaikan yang Anwar buat, nak pindah itu pun kamu halang. Nak pindah perlembagaan untuk otonomi parlimen, itu pun kamu nak berkecuali. Tak nak sokong. Percayalah saudara, kalau satu ketika nanti kalau Anwar bentangkan RU355 pun, RU355 pun, lebih tak akan sokong RU355. Sebab Anwar yang bawa. Dia sebab dia sokong bukan kerana kebenaran lagi. Dia sokong kerana dia tak mahu nama Anwar tu naik. Tak percaya, tengoklah nanti. Bila RU355 dibentangkan, sekarang ni di tingkat kajian, Menteri Agama kata dah bawa dah buat kajian. Kita buat dengan teliti. Kita bukan nak dapatkan keuntungan politik. Kita nak buat sungguh-sungguh. Kerana itu perlu penelitian RU355. Nanti bila dibawa ke dalam parlimen, percayalah, mereka ini tidak akan sokong. Mereka akan cari di mana patut mereka akan bantah. Oh, kami tak akan sokong RU355 sebab dalam Islam mana ada RU355. Kita tak sokong sebab apa? Masa tu kan. Dia tanya dia, Tuan Guru, kenapa pula tadi bentang RU355? Parti PAS Tuan Guru tak sokong. Kita bukan nak sokong bukan apa. Sebab dalam Islam, dalam Quran tak ada sebut RU355. Dalam Quran dia sebut hudud. Quran sebut hudud saja. Tak ada RU355 ni. Maka kita tak nak sokong lah. Sebab tak ada dalam Quran. Takbir, kata walawan pula. Walawan kata hebat Tuan Guru kita. Tercedak wartawan, dia kata. Tercedak wartawan. Tuan Guru kita kata macam itu. Tuan Guru kita cerdik dalam Quran. Yang betul lah, Quran tak ada 365, dia kata. Kan? Nanti jawapan dia besok. Tak sokong sebab apa? Tak ada dalam Quran. Masa dia bawa usul dulu, masa tu ada dalam Quran. Sekarang dah kena padam dah, tak ada dalam Quran. Masa dia bawa dulu, ada. Kan? Betul hilang. Sebab tu tangguh. Tak boleh kali tangguh bahas. Ni lebay tu. Ni lebay. Sebab itu kita selalu siap, tak pernah jemu kita siang malam bercakap pasal lebay ni, sebab dia cuba nak alih perhatian kita. Hari dia bawa isu Nabil lah kononnya, menghina tu, Nabil kena pergi kat Batu Cave. Siapa suruh Nabil pergi Batu Cave? Ada Jakir marah kan? Ada kajian arah kan? Dia nak pergi. Kan? Tak dia nak pergi. Dia jumpa syekh-syekh kat Batu Cave, minta maaf. Kan? Kajian tak ada kena-mena pun. Tapi dia nak tunggang isu ni. Supaya kita lupa isu pasal Mae Jongkong. Kita sibuk pasal Nabil. Hina Islam. Padahal ramai je yang menghina Islam masuk penjara. Kita tak baca. Kita baca Nabil. Kan? Supaya kita tak cakap lagi pasal Mae Jongkong. Kan? Hari ni, apa pun isu, saya nak minta kawan-kawan.
Dan isu apa pun kita bentang, jangan lupa selitkan pasal Mike Jongkong. Kan? Supaya rakyat jangan lupa bahawa inilah pemimpin yang siang malam cakap Melayu terancam, Islam terancam. Rupa-rupanya mereka ada Jongkong. Kan? Kita yang terancam sebenarnya, saudara. Kita nak makan, walaupun cari beras. Mana beras? Pemimpin simpan Jongkong kat rumah. Kan? Kita masih lagi tercari-cari beras, dan last sekali terjumpa Jongkong. Tu dia. Ya? Ada kat pukul 7. Saya nak tengok sekali ada orang naik tak? Tadi kita tengok tak ada. Oh. Dari tadi aku tunggu. Sampai nak maghrib dah, sampai nak berbuka dah. Aduh. Tadi sebelum tadi ada tu baru lepas mandi ke tu pergi sanggul macam tu tu. Lagi bazar kena mandilah. Bazar pun nak balik dah begitu dah. Duk bebel dekat Lebay. Pahala pun tak ada dah tu. Tengok pahala. Banyak pahala ni. Pahala 2% je tinggal. Banyak pahala ni. Abang Wan, mute dulu Abang Wan. Abang Wan kena mute. Abang Wan kena mute baru saya boleh cakap. Tak tahulah. Saya rasa Abang Wan guna apa benda dia panggil tu. Ikutlah apa pun. Saya nak tanya Abang Wan lah. Kalau kita sikit kita start 10 minit lah Abang Wan. Bukan Abang Wan masak pun. Okay? Autonomi parlimen tu. RUU parlimen PSA tu kan. Pindaan parlimen tu. Kalau kita tengok hari ni, langkah besar, ini adalah langkah besar PMX. Tapi kenapa Perikatan Nasional tak sokong? Sebab bila satu langkah reformasi yang berani yang telah direalisasikan, Dewan Rakyat meluluskan pindaan 2025 ni, akhirnya mengembalikan autonomi parlimen tu diletakkan di bawah kawalan eksekutif. Dan ATA ni bukan baru tau, dia pernah wujud di era Tunku Abdul Rahman. Yang memastikan parlimen ni bebas sebagai badan penggubal undang-undang yang tak dikawal kerajaan. Tapi pada tahun 93, era Mahathir atuk saka 100 tahun, menghapuskan kebebasan ini, meletakkan parlimen di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sebab dia nak kawal. You understand? Okay? Jadi sejak daripada tu, parlimen tak lebih daripada sekadar rubber stamp je kepada kerajaan. Ini bukan sekadar pindaan biasa, ini pemulihan demokrasi yang pernah dirampas sejak 1993. PMX memastikan parlimen kembali berfungsi sebagai satu badan bebas yang benar-benar mencerminkan pemisahan kuasa. Inilah separation of powers. Dan saya nak beritahu kepada anda semua, kenapa diorang rasa tak puas hati? Sebab ini kejayaan tau. Ini kejayaan kepada PMX ni. Bermakna ini adalah satu manifestasi solid yang mengatakan bahawa kerajaan ini tak campur tangan dalam bidang kuasa legislatif, eksekutif dan judiciary. Dia tidak campur. Dia ada pemisahan kuasa. Jadi ini bukan sekadar pindaan biasa. Inilah satu perkara yang kita kena banggakan. Inilah ramanya reformasi. Dengan kelulusan Kenapa dia kecuali? Kenapa dia betul orang tengah berkobar-kobar Lebay. Sabarlah Lebay. Tak campur nanti sambung terus kata kenapa 57 terkecuali pula. Sabar jap. So dengan kelulusan ni, parlimen akan ada kuasa sendiri untuk menguruskan pentadbiran, untuk uruskan kewangan, untuk uruskan kaki tangan tanpa perlu tunduk pada Jabatan Perdana Menteri. Sebab apa dia berkecuali Abang Wan? Sebab sekarang ni mungkin dia bersetuju. Nanti bila dia jadi kerajaan, dia nak campur tangan. Itu sebenarnya. Mutekan Lebay Wan ni. Jangan menyampur Lebay. Ekor panjang. Ekor panjang. Okay. Jadi accountability, ketelusan akan bertambah lah. Jadi diorang tu orang yang tak telus. Kau tengoklah berapa banyak dah terbongkar satu persatu. Nanti tunggu. Banyak lagi. Sabar. Makin menggelupur seorang-seorang. Diorang ni tengah cuak ni. Dan accountability, ketelusan akan bertambah. Memperkukuhkan institusi demokrasi negara. Tapi pelik RUU ni disokong 148 ahli parlimen. 2/3 majoriti. Termasuk MUA. Tapi tak boleh tidak oleh pembangkang iaitu Perikatan Nasional. Sebab apa agaknya? Sebab
Mungkin mereka nak kekalkan seperti saya cakap tadilah patronage system. Di mana segala keputusan penting mesti mengikut telunjuk Perdana Menteri. Dia bercita-cita, malam ni saya live, dia bercita-cita nak jatuhkan kerajaan hari ni. Bila dia nak jatuhkan kerajaan hari ni, Parlimen kena ikut telunjuk dia. Kalau kata jangan bahas laporan ketua audit negara, contohnya. Jangan buat satu undang-undang kalau yang penting tu jangan bayar. Tanpa sebab yang kukuh, yang penting itu gantung Parlimen atau apa-apalah yang nak dikenakan tindakan kepada mereka. Dan mungkin inilah sebab mereka takut. Bila Parlimen benar-benar bebas, tak ada lagi kawalan mutlak ke atas penggubal undang-undang. Maknanya memang berpaksikan reform undang-undang tu sendiri. Dan PMAT sebagai Kerajaan Madani dah berjaya mencipta sejarah. Bermakna kita betul-betul ikhlas. Kita betul-betul nak buat kerja untuk rakyat. Maknanya kita tidak ada berpura-pura. Dia orang ni berpura-pura. Dekat luar bukan main lagi melalak pasal adib dan sebagainya. Saya nak beritahu lah. Malam ni kita akan bincang berkenaan perkara itu. Sebab dia orang ni hari ni melalak balik pasal kes adib Abawan. Bila dia sebenarnya dia nak sorokkan berkenaan dengan 177 juta tu. Dia tak nak kita bercakap pasal 177 juta. Itu saja. Sebenarnya kamu kena faham. Sekejap Abawan. Masa dia jadi kerajaan dulu, senyap sunyi pasal adik. Tak ada pula yang sibuk nak perjuangkan keadilan untuk adik. Tiba-tiba sekarang bila dah jadi pembangkang, nak jadi hero, nak bangkitkan balik isu ni. Nak bangkitkan balik isu supaya jadi perbalahan kaum. Saya rasa yang dekat Batu Cave tu, yang marah dekat 3 orang DJ tu pun, saya rasa puak-puak mereka lah Abawan. Sebab mengada-ngada sangat. Adalah Kerajaan Perikatan Nasional yang bayar pampasan 1.5 juta kepada keluarga adik. Kes pun dah ditarik balik daripada mahkamah. Apa lagi walau nak? Kalau betul kau nakkan keadilan, kenapa masa kau berkuasa dulu, kau tak selesaikan benda tu? Atau masa tu kau nak buat tak tahu je sebab kau nak main sentimen perkauman bila kau dah tak jadi kerajaan lagi? Adakah begitu? Jangan pura-pura peduli bila kau sebenarnya cuma nak cari modal untuk politik murahan nak main api perkauman, nak bakar sentimen rakyat sebab dah tak ada benda lain kau nak hentam kerajaan. Gila punya perangai. Ni, 177 juta tu kalau kau buat, jangan buat tak tahu sangat. Bila dah tersepit dengan skandal 177 juta, panas punggung, lidah kelu. Beku otak mereka ni. Nak cari isu ni, nak tunggang ni Abawan. Seperti biasalah. Isu agama akan jadi kambing hitam. Tak ada ribut, tak ada angin. Tiba-tiba penghinaan agama dicanang satu negara. Kononnya nak jadi hero Islam. Tapi hakikatnya talian hayat mereka untuk alihkan perhatian rakyat daripada skandal yang memalukan yang semakin terbongkar ni. Walaupun pun sujud syukur. Akhirnya modal baru untuk sembunyikan najis dia orang Abawan. Okey, dah bos. Kau tak apalah kau depan makanan depan kau. Kan? Aku ni kan aku buka kat luar sorang ni tahu tak? Aku ni kan berbuka terpaksa kau hidung lagi. Tak ada pernah berbuka. Abawan terbalah Ailio tu ada. Okey, malam ini tajuk menarikkan Rumiani malam ini berkenaan dengan isu yang disebut tadi lah. Yang banyak dia nak cakap dia tak sempat cakap kan. Bagaimana dia nak buka kau Abawan. Tadi aku duk kau bebek sorang-sorang aja. Main dia bebek. Aku tak boleh juga lebay dia. Aku tak boleh lebay dia. Jadi malam ni dia join nak tahu perangai lebay ni, kenapa dia main isu adib, kenapa dia main isu Aisyat dia nak main juga tu. Nak berimpun macam Aisyat tu Menteri Indra Mahkota tu lah. Menteri luarnya dulu. Tapi Aisyat tak berlaku pun, tapi dia nak mainkan juga. Jadi inilah tanda dia bahawa mereka dah kehabisan modal, maka nak sembunyikan isu yang sebenar depan mata mereka, isu jongkong ni. Macam mana pun kita harus jawablah isu ni. Dan terima kasih banyak di YT, terima kasih di berkenaan dengan adik. Saya ulas berkenaan dengan isu tadi jugalah. Okey, terima kasih yang bagi gift kat YT, kat TT, terima kasih yang tap-tap screen, terima kasih yang share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.